Saya pernah pergi kelas marketing yang bayar beribu tapi tak dapat apa yang dapat pada hari ini. Apa yang saya dapat dalam 2 hari ini, saya rasa bersyukur sangat. Bila saya nampak aku macam ni keluar dekat FB, saya tu klik tu WhatsApp dekat dia nak join. Dan apa saya dapat, nilai yang kelas yuran 2 hari ni terlampau murah sangat daripada apa yang saya dapat. Saya pernah pergi kelas marketing yang bayar beribu tapi tak dapat apa yang dapat pada hari ini. Sebab apa yang dapat pada hari ini boleh katakan semua dah merangkumi dari segi teori praktikal ni, apa yang patut kita buat. Dan banyak perkara yang saya tahu dulu dan saya buat cara yang salah. Dan hari ini Alhamdulillah saya dapat cara yang betul. Dan insyaAllah saya akan perbutuhkan step by step untuk capai matlamat saya, matlamat syarikat. Saya dah planning untuk 10 years strategic program selama 10 tahun. 3 tahun pertama saya nak capai apa yang patut saya capai. InsyaAllah hari ini punya 2 hari training ni akan jadi penggerak langkah seterusnya. Nak kata sesuatu yang baru pun bukan baru. Dah selalu dengar, dah pergi banyak coach perkara yang sama. Tapi apa yang saya share Puan ni bagi tahu semalam, saya pun dah dapat tangkap. Sebelum ni orang bercerita pasal konten. Sebenarnya saya sendiri tak berhati kandungan teks tu. Bila dah rakam video, kenapa tak kena je kan? Rupanya ada something yang hilang. Jadi kita tengok video kita pun kita malu nak publish pada orang pasal kempen. Dulu saya takut nak buat. Dulu India punya orang kita lantik, dia suruh buat kempen. Tapi dia tak ajar kita macam mana nak buat kempen, macam mana setiap kita tak tahu. Tapi bila seperti itu, dah saya rasa lepas ni bolehlah saya buat betul-betul planning macam mana nak buat kempen.